uh, kita punya Singapore coach, siapa tu lupa aku, Sivaji. Yes, Janjung. Abang ada time ni ni. Kalau kau nak tahu dia dream team yang betul, ni 1993 ni atas lampu silau. Yang ni yang abang ada ni ni 1994 Soccer Mania. Tak sama not the same. Terima kasih tap Allah. Abang Rim hampir lupa. Selamat berpuasa besok. Siapa yang kat Malaysia, Indonesia hari ni start selamat berpuasa. Boleh puasa babe. Kita tak tahu tahun depan dapat lagi kita dapat, insya-Allah. Okey, lagi sekali abang Rim cakap sebab tu kalau korang punya anak-anak training kan. Okey, abang Rim kasih tip korang semua dengar lah. Mak-mak, bapak-bapak semua nak anak main for Singapore, correct? Betul tak? Nak main nak anak korang main for the club, betul tak? Zaman terbaik. Yes, correct. Betul. Kasih tepuk. Sebab tu Abang Nordin. Sebab tu Abang Nordin, Fandi Ahmad kan, kita nak play baru ni kan, beat, kasih hilang nama itu The Dream Team. Sampai sekarang tak boleh babe. Salah saya nak dia orang main EPL. Bagus. Abang suka orang-orang yang very positive, nak maju. Boleh ada duit, kasih training luar negeri. Betul tak? Because Singapore is small country. Kita punya league very small. Korang tengok Malaysia, berapa banyak negeri. Betul tak? Kalau korang ada duit, pergi hantar anak korang training luar negeri. No problem. Abang galakkan korang. Korang tengok Fandi Ahmad. Mana dia kasih anak dia main dekat Singapore, Thailand, training kat Europe. Betul tak? The Lions showed the progress off the pitch, recording their second album. King of the air.